Yeah, Transtar. Kami datang bawa vibe, bawa api. Yeah, Transtar. Langkah ke depan, dunia kini milik kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello semua, apa khabar? Saya Jeffrey daripada Transtalk TV. Seperti biasa kami akan bersiaran di Publica, di mana studio kami berada di sini. Anda akan merasa bertuah pada pagi ini kerana bersama saya kita dapat membawakan live secara khusus interview ataupun wawancara bersama dengan CEO Transtalk, Saudara Afiq. Kenalan, nama saya yang kini mengambil peranan sebagai pengendali Transtalk TV di studio kami di Publica. Apa khabar Cik Afiq? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Abang Jeb kerana panggil saya ke dalam studio sendiri untuk di-interview. Baiklah, hari ini kita nak sedikit sembang-sembang santai berkaitan dengan apa itu Transtalk sebenarnya, kenapa Transtalk diwujudkan, dan ya, of course, ada tuju Transtalk di masa akan datang. Jadi Cik Afiq mungkin sebagai CEO lebih mengetahui peranan Transtalk hala tuju dan apakah fungsi Transtalk di masyarakat kita, terutama sekali dengan orang-orang yang berniaga yang menukar seperti yang saya beri semua ni. Silakan. Baik, pertama sekali terima kasih Abang Jeb. Kita semua tahu Transtalk ini adalah sebuah syarikat digital media. Apa maksud digital media ni? Mungkin untuk orang-orang kita ramai lagi masih asing digital media ini kan. Ramai orang ingat kita hanya sekadar buat konten TikTok, konten Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya. Tapi ini sebenarnya lebih dari itu. Kita adalah sebuah agensi kreatif yang kita craftkan apa-apa kempen khusus untuk pelanggan-pelanggan kita. Bahkan pelanggan-pelanggan kita bukan sekadar dari perniagaan. Ada juga pelanggan kita terdiri daripada agensi kerajaan, universiti dan sebagainya. Daripada pelbagai lapisan pihak. Kan? Apa saja yang perlu konten kita buatkan untuk mereka. Jadi konten tu bertujuan untuk menarik minat ataupun pembelian daripada pelanggan, contohnya produk baru, dan termasuk juga hebahan untuk agensi kerajaan. Ya, benar. Sebab sekarang ni orang memerlukan maklumat tu penting, ya. Betul. Maklumat tu penting untuk satu agensi kerajaan untuk menghebahkan maklumat. Apa tujuan dia, peranan dia, sumbangan dia kepada masyarakat. Kalau bisnes tu kita percaya memang bisnes tu perlukan likes, perlukan sales. Tapi kalau agensi kerajaan macam mana pula hebat tu? Apa komponen-komponen yang ada dalam program bila mana agensi tu engage kita sebagai dia punya consultant, content creator? Apa yang ada dalam tu? Apa yang you orang buat? Okey, kita balik pada basic balik macam kan. Bila kita berhadapan dengan sesuatu klien atau pelanggan, kita tengok apa permintaan mereka. Kalau katalah dari kalangan kerajaan atau agensi kerajaan ini, mereka lebih kepada brand awareness ataupun nak menyampaikan berita atau maklumat. Jadi kita akan craftkan, okey, kita kena faham basic hari ni, trend hari ni macam kan. Trend hari ni dah semakin kurang orang menonton televisyen. Kita kena kita kena tahu hakikat tu. Orang sekarang dah kurang tengok TV dah. Jadi TV ni dah macam dinosaur lah ya. Dinosaur. Sekarang kalau kita lihat TV yang ada di rumah pun sebenarnya Smart TV kan. Smart TV ni dia boleh akses kepada YouTube, internet Netflix dan sebagainya. Tetapi most of the time untuk orang-orang bandar atau pinggiran bandar atau even di luar bandar sekalipun, most of the time akan menggunakan telefon sebagai source of handphone as a medium of information. Gadget yang dia bawa siang malam ke mana-mana saja. Pak Imam pun bawa, Pak Bilal pun bawa, ke tandas pun bawa. Jadi ini adalah satu medium yang penting zaman sekarang ya. Betul. Jadi bila kita create content di social media ini, maka itu lebih cepat dia punya capaian dia sampai kesan cepat. Benar. Itulah apa yang kita buat di sinilah. Maka kita akan pastikan apa jua kempen pelanggan tersebut lebih cepat sampai kepada target audience maksudnya. Okey, saya fahamkan Cik Afiq ataupun Transtalk juga menyediakan khidmat seperti podcast, ada buat short video, dokumentari. Betul benda tu? Betul. Ada, memang ada. It's a part of kreatif punya items. Podcast macam kita lihat, kita ada 3 atau 4 set yang kita boleh gunakan. Live streaming kita buat. Sekarang kalau nak berniaga kena ada live streaming. Itu kita buatkan untuk klien-klien kita atau pelanggan-pelanggan kita. Mini dokumentari kita shoot
Ada pelakon sendiri ke atau Ya, kita ada Hafiz sendiri kan jadi pelakon? Abang Jab pun jadi pelakon lah. Kita punya bakal klien ni tak kata nak Abang Jab jadi pelakon. Kita ada list of talents. Talents ni kita boleh tengok pada bajet pelanggan, klien. Berapa bajet mereka, dan kita punya talents adalah boleh jadi KOL. Suara pun ada kerjasama. InsyaAllah Aswara nanti banyak kita talent-talent. kita akan mulakan secara rasmi bulan 2 tahun hadapan. InsyaAllah. Dari segi pengambilan pelatih-pelatih industri, interns lah kan. Jadi insyaAllah kita tengok macam mana sambutan ni mereka, kerana mereka perlukan tempat untuk meluahkan kreativiti mereka. Pada masa yang sama, anak-anak muda hari ini mereka ada direction mereka sendiri tentang ke mana nak bawa kreativiti tersebut, tetapi mereka masih perlukan guidance bagaimana kreativiti yang mereka nak bawa itu sesuai dengan kehendak masyarakat di luar. Kerana kita kena faham pelanggan kita atau klien kita terdiri daripada pelbagai lapisan umur. Kan? Orang macam kita aja mungkin pandangan kita tentang konten berbeza. Orang macam kita punya kru hari ni yang akan pakai kamera ni, Gen Z, pandangan dia orang mungkin berbeza. Jadi di situ perlunya kita brainstorm. Kita kena tahu, sebab saya pernah berhadapan dengan seorang pelanggan usianya hampir 60-an, seorang datuk. Kita nak promote dia punya restoran. Okey, jadi kita punya staff memang bagi idea dari sudut pandangan Gen Z. Tapi datuk tersebut tidak bersetuju kerana dia nak mengekalkan status restoran itu kepada, sebab dia baby boom kot. dia buat satu perkara, tetapi dia tak nak, dia restoran dia tu dia nak kekalkan kelas dia pada kelas tersendiri. Jadi konten dia tu dia nak traditional, klasik. nampak yang target market dia tu mestilah Datang je lah, tak payahlah nak pergi bagi tahu datang itu, ataupun dia nak kelas dia tu maksudnya orang-orang yang setara datang ke tempat tu eksklusif. Jadi bila Gen Z yang tak melalui atau tidak bergaul dengan golongan-golongan ini, mereka tak nampak macam mana nak createkan exclusivity of the content tersebut. Jadi golongan tanya kita ni, golongan eksklusif pun memerlukan juga maklumat. Jadi dia apa perlukan hebahan juga. Jadi sama dia pakcik kita aware perkembangan letusan. Ini reality. That's how kita sekarang Pak Imam pun macam Kafir cakap tentang bawa handphone. Pak Sadam ni dia sibuk tengok WhatsApp, bukan tengok WhatsApp apa, nak tengok apa. Kadang doa semua simpan dalam handphone. Ya, betul. So sangat berguna handphone tu sekarang Betul. Itu sebagai sumber ataupun media maklumat. Baik, untuk program hebahan, selain pada tu saya fahamkan Cik Hafiz juga ada channel-channel seperti dengan cerita nak buat ikrar. InsyaAllah kita akan itu bahagian agama, kuliah, ceramah. Dan saya difahamkan juga ada sports on Sport on Sports on. So bagaimana sports ni boleh memainkan peranan dalam promosikan Transtop sendiri? Okey, kita nak wujudkan Transtop TV ni sebagai salah satu TV digital. Jadi bila kita bercakap dalam konteks TV digital, seperti mana kita lihat stesen TV di conventional station, dia ada rancangan sukan, dia ada rancangan agama, dia ada masakan, drama, masakan. InsyaAllah masakan kita dah panggil 2-3 orang chef kan, dan insyaAllah kita akan mulakan baik bulan 12 nanti. Okey. Masakan tu buat di mana? Di sini? Di dapur kita ada set dapur, so mungkin penonton tak akan tengok kan, nanti kita tunjukkan set dapur kita punya studio ni apa yang ada. So boleh shoot dekat set dapur. Pendengar-pendengar, viewers yang tengok rancangan kita ni, dia bolehlah datang, boleh sewa tempat kita ni. Dan yang difahamkan juga Cik Hafiz ada satu perancangan nak buka radio sendiri pun ada. InsyaAllah. Tuan-tuan bayangkan Transtop ni hala tuju dia bukan main-main lagi sekarang dah. Dia nak pergi ke radio. Apa radio channel nak buat tu? Saya tak boleh dedahkan lagi. Tak boleh biar surprise. Tetapi ia radio digital lah. Moving forward, radio digital tu akan jadi salah satu medium ataupun platform untuk Transtop kenalkan ataupun melangkah lebih jauh lagi lah. Jadi dia akan saling melengkapi. Kita akan ada Transtop TV di YouTube contohnya. Kemudian kita akan ada saluran radio digital milik klien kita, insyaAllah. Jadi dia ni saling lengkapi. Kalau dulu kita cakap dalam tahun 70-an atau kita mula lebih awal daripada itu, medium radio penting waktu media hebahan adalah radio. Siang malam kan zaman Jepun terpaksa tutup radio sebab dia tak nak orang luar tahu tentang berita semasa. Ya, betul. Kemudian beralih ke tahun 60-an, 70-an, televisyen telah mula mengambil alih. Negara kita lambat menerima televisyen berwarna, tapi ini beralih. Jadi sekarang ini
hiburan ni dah beralih ke arah digital. Evolusi. Ya, dia berevolusi. Ya tuan-tuan, setakat ni kita nak tahu juga Trendstock ni setakat ni siapa klien-klien dia? Apa kolaborasi yang dah ada? Apa saya fahamkan event pun Trendstock dah start masuk dalam bidang pengacaraan. Betul. Pengurusan acara. Event management. Macam mana Trendstock melihat dia sebagai satu bidang perniagaan yang bagus untuk Trendstock Ciburi? Sebab kita bercakap dalam konteks as a creative agency. Semualah. Jadi apa juga yang berkaitan dengan kreatif kita involve. Kan? Tak bermaksud kita buat semuanya by ourselves. Of course kita ada partner-partner yang bersama dengan kita untuk contohnya macam pengurusan acara, kita ada few partners yang kita nak bersamalah untuk pengurusan acara. InsyaAllah sebab baru ini kita ada few government agency yang kita dah buatkan dia punya event kan, yang dibiayai oleh government, dan moving forward kita sedang merancang juga a few private event for 2026 nanti kan. Jadi insyaAllah event juga adalah salah satu bentuk cabang kreatif. Dan budak-budak ini Gen Z ini boleh ketengahkan idea-idea mereka yang lebih segar dengan ideation baru dan sebagainya. Tetapi ia tidak jauh daripada bidang social media. Kerana social media juga diperlukan untuk mewawarkan tentang event-event yang kita buat ini. Mungkin penonton pun nak tahu juga siapa klien-klien Trendstock setakat ni yang terkenal. Ini tak masalah lah, boleh share. Boleh sebab kita dah sign dan kita dah jalankan projek-projek tersebut. Kita ada few agensi kerajaan yang dah hire kita, Fama, Agromas, Kopi 1, koperasi-koperasi, produk kecantikan, pakaian. Basically kita start dengan SME maksudnya founder produk yang mereka tak tahu macam mana nak buat konten. Kita darahkan kan. Kita punya founder produk ni dulu awal-awal kita start dengan travel agency. Kemudian kita ada supply makanan. Kemudian kita beralih kepada produk kesihatan, kecantikan, produk makanan retort, semua dia penghilang, wholesaler. Tapi most of them are B2C. Kalau kita cakap dalam konteks private, lebih kepada B2C, business to consumer. Sebab kita create content, campaign sama ada campaign penjualan atau brand awareness yang kita letak di social media. Jadi banyak, alhamdulillah kita ada retailer daripada existing client yang masih percaya pada Trendstock. Dan terus ambil servis kita pasal senang, diorang tak pening kepala. Apa nak fikir konten untuk 1 bulan. Trendstock dah uruskan semua. 1 bulan punya konten semua kita uruskan, tak ada masalah. Senang Jadi tuan-tuan semua, mungkin ada produk baru yang kita nak kenalkan, services yang kita nak kenalkan, yang mana ada kaitan dengan consumer. Trendstock is the best. I mean digital marketing. Ada satu platform yang sangat berkesan. Akhir sekali orang pun nak tahu mahal ke nak buat dengan digital marketing. Pun nak tahu juga berapa rate card dia, semurah berapa. Dan yelah, mungkin orang tahu juga kan, kalau nak buat konten biasa apa dengan kos, adakah mahal, mungkin Cik Afi nak share ke atau kena PM. Boleh tak apa, saya boleh bercerita, tak masalah. Pasal kita memang tujuan utama Trendstock ditubuhkan satu masa dahulu adalah untuk membantu SME. Kita memang ada satu standard rate card sebagai harga guidance. Bila orang tanya apa harga dia, kita ada standard rate card. Tetapi saya lebih suka bersikap terbuka. Kan kita faham SME ni customize kan dia orang punya dia according to their budget orang. Ya betul. Sebab kita tak nak lah boleh customize budget ikut budget tuan-tuan. Kita tak nak lah mereka terlalu sangat dan tengok harga ni tak boleh negotiate. Kita tak. Bahkan kita alu-alukan kalau katalah dia ada budget sekian, kita boleh advise. Work it out so long asalkan benda tu berjaya. Kita buat. Kita nak sama-sama berjaya dengan para pengusaha atau SME. Kita bukan nak mengambil upah atau servis, tapi kita nak melihat klien-klien kita ni turut serta berjaya. Dan kita punya kolaborasi networking bukan berakhir di situ. Kita akan berteruskan dengan collaboration kita kalau kita ada buat apa-apa kan. Benar. Itu yang menyebabkan mereka datang kembali kepada kita. Kerana bila datang sini lepak Publica ni, dan saya kenalkan dengan circle-circle yang kita ada dan sebagainya. Itu networking untuk diorang juga sebenarnya kan. Jadi dia dapat lebih free networking, free marketing, free networking. Lepak studio saya akan datang orang-orang lain dan sebagainya, berkenalan, berkembang dan benda tu berlaku. Abang Cik pun
saksikan Betul. berapa banyak sebenarnya orang yang dapat kontak Yalah, kolaborasi, bisnes baru kan, daripada tak kenal jadi kenal, apa sebagainya, dah mulakan projek-projek baru bersama dan sebagainya. Alhamdulillah. Kos tadi tu berapa? Kos itu boleh Semurah. okey, kita boleh start Bermula kita boleh start lah paling simple lah kalau katalah konten. satu website contoh RM1,500 1,500 untuk website. untuk website ya, daripada pergi di luar kadang-kadang sampai RM2,000-3,000 Ya, ya. kan? Kita boleh start dengan serendah itu. Tapi yang penting kita boleh customize tu. Customer Kita itu boleh tailor made mengikut keperluan setiap pasaran ataupun industri. betul. Yang penting klien berpuas hati dan Buat kita tak tekan jurang. Bikin kasi jadi. Buat kasi jadi. Buat kasi jadi. Buat kasi jadi. Kita tak pernah lagi menetapkan harga yang berapa. Pasal saya faham bila kita start bisnes tu, bajet kita memang adalah satu constraint. Ya. Jadi tapi kita perlukan marketing. Sebab tanpa marketing orang tak tahu bisnes kita, siapa kita dan sebagainya. Jadi kita kena work along, bekerjasama. Bukan sekadar saya sebagai pencipta konten, tapi kita adalah rakan kerjasama. Anggap saya macam gitu. Maknanya kita partner Strategi partner untuk penting tu. develop content. Tapi of course tak percuma lah. Ya, Kena bayar lah. bayar Upah, servis dan sebagainya kan. Jadi itulah cerita dia. Okey, itu yang penting. Keywords kita takeaway di sini adalah strategic partnership. Ya. Kita nak tuan-tuan ataupun penonton semua berjaya, Betul. bisnes tuan-tuan berjaya. Dan ni memang terakhir sekali lah. Tadi dah akhir. Sekali dua. Sebelum kita tutup, siapa anggota tangan yang berada di belakang tabir? Mungkin Cik Afi nak perkenalkan siapa selain daripada CEO tu. Ada orang-orang belakang tabir, host-host yang mungkin nak diperkenalkan. Boleh tolong. Boleh, tak ada masalah. Kita yang core kita memang je sebagai business development kita kan. Jadi kita ada kru-kru kita di sini. Syami, Muhaimin untuk content creator bahasa Melayu. Kemudian kita ada Vincent Ching as a content creator bahasa Cina. Dan kita ada Haji Fatah as a legal advisor. Kita ada Riza alias sebagai kita punya special project. Abang Azizek sebagai kita punya host. Faniza Muhammad sebagai host. Kemudian kita ada juga ramai juga sebenarnya yang belakang tabir kan. Saya dah sebut semua, minta maaf mana saya dah sebut. Korang boleh masuk ke website kami kita tengok Trendstock, tengok dalam kita punya website siapakah orang-orang belakang tabir yang bekerja untuk Trendstock ni. Baik, terima kasih banyak-banyak. Saya rasa sekadar itu dahulu untuk kenalan. InsyaAllah di masa akan datang kita akan ada lagi banyak InsyaAllah sharing dan juga apa-apa yang kami nak beritahu kepada anda semua. Baik, cukup sekadar itu dahulu. Sekian. Terima kasih Jafiq bersama saya di Trendstock TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Untuk maklumat lanjut, anda boleh hubungi kami di inquiry@trendstock.com ataupun di nombor yang tertera.